Selalu sangat cari flashlight yang boleh buat menyelam. Try ni Workhorse WK20S. Beza lampu selam ni dengan lampu-lampu selam yang kat belakang tu. Okey, jap. Dia datang memang dah siap dengan bateri rechargeable. Bateri yang dibagi geng adalah saiz 18650 dengan kapasiti 3000 mAh. Nak cas bateri dia tak ada tempat nak cocok-cocok dekat luar ni. Memang kau kena keluarkan bateri dan boleh masukkan kepada kaset dia untuk dicas. Nama pun lampu diving. Janganlah kata nak buat selam-selam sungai. Ini boleh masuk air dengan kedalaman 150 meter. 150 meter geng, bukan sikit-sikit. Dia ada 4 level. Yang ini 60 lumen boleh bertahan 20 jam. Ini pula 350 lumen boleh bertahan 6 jam. Ini pula 1000 lumen boleh bertahan 2 jam. Ini pula 2000 lumen yang boleh bertahan sejam setengah. Suluh time cerah mana nak rasa bang. Inilah untuk bagi gambaran yang lebih baik. 1, 2, 3, 4. Cerah kan? Cerah kan? Ke kau rasa macam ni tak cerah lagi? Kalau ada model yang korang nak recommend, letakkan di bahagian komen.